Alright, so first thing bila datang gym, tips yang pertama adalah kita kena warm up. At least kita warm up pakai basikal lah 5 ke 10 minit. Okay, itu yang pertama. Okay, tips yang kedua, kita start dengan masa yang paling besar, iaitu kaki kita lah. So kita akan buat leg extension. So kita buat sama je, 15 kali 3 set. Alright, tips ketiga adalah kita buat leg press. Okay, just tolak, pastikan badan lutut slightly bend, down and push. Okay, sama juga 15 kali 3 set. Okay, tips keempat, selepas kita fokus lower body, kita fokus ke upper body, iaitu chest lah kita akan fokus. So chest, yang ni kita akan fokus pada upper chest. Okay, incline. So starting, badan kena tegak, tolak je. Okay, sama juga 15 kali 3 set. Tolak, tegak. Alright. Okay, tips kelima, kita fokus upper body adalah back. So pastikan badan kita bisa tarik ni tegak, chest up. Okay, chest up and pull. Elbow kepit. Fast slow and tarik, chest up. Squeeze your back. Okay, buat sama 15 kali 3 set. Alright. Tips ke-6, kita fokus lepas chest and back, kita akan buat shoulder. Okay, ini sequence dia. Chest up, shoulder, straight. Pastikan siku kita ni ke depan, jangan ke belakang macam ni. Ke depan dan tolak. Yang kita tengok adalah siku. Okay, so selepas kita dah buat legs dan kita buat upper body, last sekali baru kita buat arm. Okay, tips ke-7, bicep. Pastikan siku kita straight dan up full. Turun habis, up full. Fast slow.